Ngapa pula kita bang pokok betik tu? Pokok dah besar-besar dah Ini 3 bulan lepas kita tanam betik sekaki. Tapi dia jantan rupanya guys. Betik jantan ni dia akan keluar bunga je. Jadi jom kita cari benih baru. Gonok tengok pokok-pokok dekat nursery ni. Tapi abang ni kata benih betik sekaki tak sampai stok lagi. Jom kita cari dekat nursery yang lain. Tapi pun tak ada jugalah guys. Jadi saya decide untuk tanam longan mutiara. Satu pokok RM18. Kita beli 2. Satu untuk kebun, satu untuk tanam dekat depan rumah. Kono tanam pokok betik dekat perumahan ni tak ada musuh. Kalau tanam dekat kebun memang hilang dah pucuk dia. Kita buang akar dia dan kita gali balik lubang untuk kita tanam pokok longan mutiara. Royak plastik polybag tu slow-slow, jangan bagi akar dia terputus. Lepas tu kita letak sikit tanah kompos, kambuskan dia dengan tanah asal. Ambil tanam tu ni adalah sedekah, boleh jadi ladang pahala kita nanti. Saya letak sikit tanah kompos belah atas. Pokok betik tadi jangan dibuang, kita cincang bagi halus, kita letak balik dekat pangkal pokok. Boleh dia jadi baja bila dia hancur nanti. Sementara daun dia terurai, boleh jadi sungkupan, tak adalah panas dan kering dia punya tanah. Saya tuang dengan tanah kompos, habiskan dan kita jangan lupa siram. Jangan letak baja tau di awal-awal ni. Dah siap, tak rugi tanam pokok ni. Okay guys, bye-bye.